Berita melaporkan Ketua Penerangan Armada Bersatu Haris Idham Rashid mengatakan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini tidak berani membubarkan Parlimen lebih awal kerana prestasi teruk Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Sabah. Saudara dan saudari rakyat Malaysia, sekiranya Parti PAS yang mengeluarkan kenyataan begini, saya tidak ada masalah kerana mereka mempunyai kekuatan daripada sudut jentera dan juga kewangan. Saudara, saya tidak tahu sama ada Parti Bersatu ini mempunyai kekuatan yang sama selepas pecah membecat dan pergaduhan antara kem ini berlaku. Bukan itu sahaja, daripada sudut persepsi rakyat, kepimpinan bersatu yang ada sekarang ini daripada Presiden hinggalah ke Ketua Armada Nasional mempunyai beban kes di mahkamah. Dan lebih teruk lagi, ada yang ada masalah moral yang bukan lagi menjadi satu rahsia kerana sudah pun diketahui oleh umum. Oleh itu, pada pandangan saya, jika Parlimen dibubarkan sekarang, Parti PAS mungkin akan menambah bilangan kerusi. Akan tetapi Bersatu ni akan kehilangan banyak kerusi, tambah-tambah pula masuk dalam pilihan raya sebagai pembangkang. Saudara dan saudari, saya nak menasihatkanlah kepada Armada ni untuk fokus kepada memperkukuhkan jentera dan menambah jumlah keahlian. Bukan bermain dengan retorik berpolitik yang membuatkan rakyat merasa mual dan muak dengan mereka ini, khususnya anak-anak muda. So, apakah respon rakyat Malaysia?